Kita sambung cerita. Aku duduk dekat Ipak. Ipak apartmen aku tu sebelah dengan kubur tau. Ni dekat kubur tu dia ada masjid lah. Lepas pada tu aku bila balik pada clubbing malam-malam, aku bila sewa dekat apartmen Ipak tu, aku dapat parking tau, 2 parking free untuk aku. So aku ada time tu aku satu parking free ke 2 parking tu aku lupa dah lah. Lepas pada tu ditakdirkan malam tu weekend. Kadang-kadang yang mana tenant-tenant duduk dekat Ipak tu kurang ajar. Dia pun suka ambil parking orang. Tu parking kita. Kadang-kadang dia pun mabuk, dia pun balik, dia pun syung masuk terus parking kita. Parking Nabil selalu Nabil duduk tingkat 20 berapa tau, lupa dah. Tapi Nabil kena parking dekat parking lot bahagian macam tingkat belah-belah lah. Tengok-tengok parking Nabil tak ada. Bila parking tak ada, Nabil kena pergi parking dekat untuk gas. Tak ada untuk gas. Maksudnya untuk bukan tenant dekat apartmen tu. Tempat parking yang bukan tenant dia sebelah dengan kubur. Dia dekat tingkat ground floor bawah tu, dekat Ipak. Dia sebelah dengan kubur hampa. Aku ni tak tahu menau yang kata parking yang bukan tenant tu sebelah kubur. Aku pun dah parking tak ada, aku cari, aku turun balik daripada tingkat berapa belas tu, aku turun balik kan. Daripada tu aku pergi cari parking dekat ground floor, tiba-tiba ada parking tu satu je tinggal, hak lain semua penuh. Tapi kan dekat dengan kubur, aku tak tahu kata yang tu kubur. Aku pun parking, lepas tu tak apalah, aku pun kelak lah pada kereta. Aku pun time tu kan